Gadis dirasuk 6 jenis roh. Anneliese Michel yang telah dilahirkan pada tahun 1952 dan dibesarkan di sebuah pekan kecil yang berada di Bavaria, Jerman. Anneliese ni dibesarkan oleh sebuah keluarga Katolik yang sangat taat. Dia ada kehidupan zaman kanak-kanak yang sangat normal lah. Tapi pada umur 16 tahun, Anneliese Michel mengalami penyakit sawan yang tak dapat nak dijelaskan. Maksudnya tak tahu datang daripada mana penyakit sawan tu. So, dorang dah cuba buat perubatan moden, tapi lama kelamaan perubatan tu tidak berkesan. Dan kesihatan Anneliese makin lama makin merosot. Semenjak tu dia mula mengalami gangguan lah dari segi visi. Maksudnya dia mula ada nampak benda-benda yang menyeramkan, dia mula dengar suara-suara yang mengerikan. So, disebabkan keluarga Anneliese ni adalah sebuah keluarga Katolik yang sangat taat, diorang berfikir kemungkinan Anneliese ni mendapat gangguan daripada syaitan. So, instead of menggunakan perubatan moden, mereka mula meminta bantuan daripada padri untuk mengamalkan upacara pengusiran roh. Pada tahun 1972, dua padri yang bernama Father Ernst Out dan juga Father Arnold Renz mendapat kebenaran daripada bishop terdekat untuk membuat upacara pengusiran roh. So, selama 10 bulan, Anneliese Michel menjalani 67 sesi pengusiran roh. So, setiap sesi tu adalah sesi yang sangat meletihkan dan menyeramkan. Lebih letih dan lebih seram daripada sesi sebelumnya. So, sepanjang sesi tu, Anneliese Michel bercakap dalam nada yang sangat kasar. Dan dia cakap yang dia dirasukkan pelbagai jenis roh. Kemungkinan dalam lebih kurang 6 roh. Di antaranya adalah roh Lucifer dan juga Judas. Semakin hari semakin ganas kelakuan Anneliese. Sampaikan dia tidak makan hanya sebabkan dia percaya yang syaitan-syaitan dalam badan dia tu tak benarkan dia untuk dia makan. Disebabkan kekurangan zat dalam badan Anneliese, badan dia semakin hari semakin lemah dan semakin kering. Dia jadi kurus. Dan macam tinggal tulang je. Sebab ialah tak makan kan. So, padri-padri yang diupah ni dan juga keluarga dia berjuanglah untuk selamatkan Anneliese ni daripada dirasuk oleh roh. Tapi ada juga orang kata Anneliese ni kemungkinan jadi macam ni atas sebab penyakit mental dia yang tak dirawat. Tapi malangnya Anneliese Michel meninggal dunia pada tarikh 1 Julai 1976 atas dasar kekurangan zat dan dehidrasi. Dan dia meninggal dunia pada umur 23 tahun. Kematian beliau mencetuskan sensasi media. Ibu bapa dan juga padri-padri yang terlibat dalam kes Anneliese Michel ni telah pun didakwa atas pembunuhan kerana kecuaian. So, semasa diorang tengah trial dalam pembicaraan, bermula satu konflik di mana ada yang kata kes ni berlaku atas dasar penyakit mental Anneliese, tapi ada juga yang cakap ini berpunca daripada kerasukan roh. So, kat situ mula berbahas ataupun berlaku perdebatan di antara dua kepercayaan, iaitu kepercayaan dari segi saintifik dan juga kepercayaan dari segi paranormal. Selepas perbicaraan selesai, mahkamah telah pun menjatuhkan penjara selama 6 bulan terhadap ibu bapa Anneliese Michel dan juga padri-padri yang terlibat dalam kes ni. Tetapi sekian harinya, hukuman ni telah pun ditangguhkan. Kisah Anneliese Michel kekal sebagai salah satu kes kerasukan syaitan yang paling menakutkan, sehingga ia menimbulkan persoalan tentang kepercayaan, batasan perubatan dan akibat yang dahsyat apabila kedua-dua kepercayaan ini bertembung. So guys, kalau korang berminat lagi nak dengar cerita-cerita jenayah yang mengerikan ataupun cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan juga follow saya dekat channel ni. Okay?